Dia goyang macam ni, ini normal ke? Rosak ke? Dalaman rosak ke? Okay guys, Assalamualaikum. Nama saya Mr. Budian lagi. Kali ni kita nak borak pasal revisi lah, handle bergoyang. Ramai juga yang tanya saya, kadang-kadang ada posting yang saya nampak handle goyang macam ni, ini normal ke? Rosak ke? Dalaman rosak ke? Ada yang komen one way bearing lah, ada yang kata one way bearing karat lah, housing lah, apa macam-macam. So kali ni dalam video ni saya nak kongsikan adakah benda ni normal ataupun tidak. Okay, so kalau nak tengok real BC ni, handle dia boleh goyang sedikit. Nampak tak free play? Right, ni berpunca daripada mana? Kita kena tahu punca dia dari mana dulu. Okay, jom kita tengok. Jangan risaulah kalau real setakat goyang macam ni, tengok dekat Okay guys, ni adalah contoh lah Curado DC151. Right, jadi dia normal guys untuk handle ni bergoyang sedikit macam ni. Sebab apa? Puncanya datang daripada sini guys. Alright, kalau anda perhatikan ini adalah collar one way bearing. Inilah punca dia. Okay, tapi kalau kita compress drag, kita dah ketatkan drag, benda tu akan hilang. Alright, sebab apa? Drag stack semua dah tekan. Ni sebagai contoh lah. Ini Ocean Jigger punya dalaman lah Saya tengah buat reel ni. Jadi kat sini lah free play tu datang. Alright, so jangan takut sangat untuk apa ni lah. Okay, tapi kalau untuk model-model yang atas, contoh macam ni Aldebaran DC Aldebaran DC, dia tak ada isu tu. Kalau anda goyang pun tak ada isu tu. Sebab apa? Collar one way bearing dia dah pakai slot macam ni. Dia terus pegang pada shaft. Nampak tak? Dia ada keyhole, dia terus pegang pada shaft. Right, tapi kalau untuk yang collar yang jenis macam ini, dia tak pegang shaft guys. Okay, dia pegang ni. Dia pegang top drag plate ni. Alright, jadi kalau kita tak compress drag tu, tak ketatkan, dia akan bergoyang lah guys. Free play tu akan ada. Alright, so jangan takut sangat kalau handle anda bergoyang macam ni. Alright, bergoyang macam ni, benda tu normal. Right, so apa pun harap benda ni jawab soalan anda, memberi sedikit informasi tentang reel anda. Alright, jemput like, follow and share dulu dan repost video ni supaya lebih ramai tahu pasal benda ni lah. Okay, walaupun mantap guys, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.